Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Johazrin Junaidi, pensyarah kursus reka bentuk persekitaran berpusatkan pelajar. Saya, Muhammad Amir Faris bin Syari. Di dalam video ini, saya akan membentangkan mengenai projek pertama iaitu reka bentuk aktiviti pembelajaran berpusatkan pelajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Dalam era pendidikan digital hari ini, kita berhadapan dengan satu cabaran besar iaitu tontonan pasif atau pembelajaran pasif. Pelajar seringkali hanya menonton video ataupun membaca slide tanpa penglibatan kognitif yang mendalam. Reka bentuk pengajaran ini yang direka bertujuan untuk mengubah landscape tersebut dengan menjadikan slide atau video sebagai medium pembelajaran yang lebih aktif. Aplikasi Edpuzzle dipilih kerana keupayaannya untuk memperkasakan autonomi pelajar. Pelajar bukan sahaja menonton, tetapi mereka boleh mengawal sendiri kelajuan belajar mereka. Yang paling penting, platform ini diintegrasikan secara lancar dengan ekosistem Google Classroom yang membolehkan guru untuk memantau tahap kefahaman pelajar secara bersepadu dan memberikan maklum balas serta-merta. Secara keseluruhannya, matlamat utama kita adalah untuk mengubah pengajaran tradisional kepada satu persekitaran digital yang lebih interaktif, di mana guru bertindak sebagai fasilitator yang menjejaki respon dan kemajuan setiap pelajar secara terperinci. Kita bergerak kepada intipati reka bentuk aktiviti pembelajaran. Reka bentuk aktiviti pembelajaran yang saya buat adalah memberi fokus kepada merangsang penyertaan aktif dan kemahiran berfikir kritis pelajar melalui dua aktiviti utama. Untuk aktiviti yang pertama adalah aktiviti kuis gamifikasi bagi topik alat dan peralatan pengukuran dalam proses pemotongan. Dalam aktiviti ini, guru memberikan kuis yang mengandungi 15 soalan aneka pilihan terus melalui Edpuzzle semasa kelas berlangsung. Apa yang menarik di sini adalah elemen gamifikasi yang diterapkan. Pelajar dapat melihat kedudukan mereka berbanding dengan rakan sekelas yang lain secara nyata. Ini mewujudkan persaingan sihat dan meningkatkan motivasi pelajar. Strategi pembelajaran ini membolehkan pelajar mentafsir jawapan dan belajar daripada kesalahan dengan serta-merta apabila maklum balas jawapan yang betul muncul sebaik sahaja soalan dijawab. Aktiviti yang kedua pula adalah slide berserta soalan kefahaman. Untuk aktiviti kedua ini, saya memberi fokus kepada topik teknikal yang lebih kompleks iaitu bacaan angkut vernier dan tolok mikrometer. Di sini, slide statik diubah menjadi slide yang interaktif dengan adanya soalan-soalan yang muncul di sebalik soalan. Pelajar perlu memahami kandungan slide terlebih dahulu sebelum soalan tersebut muncul dan pelajar boleh menjawabnya. Aktiviti ini bersifat pembelajaran kendiri. Guru menetapkan supaya pelajar boleh mengaksesnya pada bila-bila masa. Format latihannya merangkumi soalan aneka pilihan dan juga respon terbuka untuk pengukuhan kefahaman teori pelajar. Yang seterusnya, sesuatu reka bentuk instruksional tidak akan berjaya tanpa asas teori yang kukuh. Reka bentuk adalah berdasarkan penjajahan konstruktif, iaitu memastikan setiap aktiviti yang dibangunkan adalah selaras dengan objektif pembelajaran yang perlu dicapai.
Oleh itu, model AD telah dipilih untuk menjadi panduan dalam mereka bentuk aktiviti pembelajaran ini. Model AD ini bermula dari fasa analisis keperluan pelajar sehinggalah kepada penilaian keberkesanan. Kedua, saya menggunakan taksonomi Bloom sebagai kayu ukur. Aktiviti yang dirancang ataupun direka untuk mengukur tahap kefahaman, pengetahuan dan seterusnya aplikasi pelajar terhadap peralatan teknikal. Dan yang ketiga adalah teori konstruktivisme, iaitu pelajar membina pemahaman mereka sendiri secara aktif. Penggunaan Edpuzzle bertindak sebagai scaffolding ataupun perancang. Saya memecahkan kandungan slide yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah difahami oleh pelajar. Ini memberikan sokongan secara betul supaya pelajar dapat membina pengetahuan mereka sendiri secara aktif daripada tontonan pasif kepada pembelajaran bermakna selaras dengan teori konstruktivisme. Okey, seterusnya kita pergi kepada interaksi dan juga penglibatan. Jadi di sini, bagaimana kita hendak memastikan pelajar kekal terlibat? Oleh itu, saya fokuskan kepada 3 interaksi utama. Okey, interaksi yang pertama adalah interaksi pelajar dengan kandungan. Okey, interaksi ini membolehkan pelajar tidak lagi sekadar membaca tetapi memberi respons secara aktif melalui soalan yang diberikan sepanjang tontonan slide. Contohnya lah. Dan interaksi yang kedua pula, pelajar dapat menyertai aktiviti kuis gamifikasi tersebut. Okey, bahagian kedua adalah interaksi pelajar dengan pelajar. Okey, walaupun bersifat pembelajaran individu, Edpuzzle sebenarnya membolehkan pelajar berbincang dan membandingkan pencapaian mereka. Paparan kedudukan dengan rakan sekelas menjadikan suasana kelas lebih bersemangat dan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Dan yang ketiga adalah interaksi pelajar dengan pengajar. Guru kini bukan lagi pemberi maklumat sehala, tetapi seorang guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan tahap kefahaman pelajar melalui analisis data kepada aktiviti yang disertai. Maklum balas berterusan daripada guru sangat membantu, dapat menyokong proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Okey, seterusnya kita lihat pada aspek penilaian dan maklum balas. Jika bentuk ini juga mengutamakan penilaian formatif secara berterusan semasa proses PDP. Okey, melalui sistem grade automatik bagi soalan objektif, guru dapat menjimatkan masa dan memberikan maklum balas segera kepada pelajar. Bagi soalan respon terbuka, guru boleh menjimat jawapan secara individu untuk mengesan kelemahan pelajar sebelum mereka melangkah ke aktiviti seterusnya. Satu, analitik yang disediakan membolehkan guru membimbing pelajar yang menunjukkan prestasi yang lemah secara lebih berfokus. Ringkasnya, penilaian ini bukan sahaja mengukur hasil tetapi membantu meningkatkan kualiti pemikiran dan kefahaman teori pelajar sendiri. Okey, sebagai kesimpulannya, penggunaan Edpuzzle dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET seperti College Vocational menunjukkan impak yang sangat positif. Ia berjaya menarik minat pelajar, meningkatkan semangat untuk belajar dan mewujudkan komunikasi dua hal yang kritis. Memang tidak dinafikan terdapat cabaran seperti kestabilan capaian internet, namun isu ini dapat diintegrasikan ke dalam Google Classroom membolehkan akses tanpa log berulang kali. Okey, selain itu, kualiti soalan yang menepati aras taksonomi Bloom adalah syarat wajib bagi memastikan hasil pembelajaran dicapai sebaik mungkin.
Okey. Akhir kata, melalui revolusi pendidikan kemahiran memerlukan ekosistem yang interaktif. Oleh itu, Edpuzzle adalah langkah terbaik ke arah itu. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya mengenai projek mereka bentuk aktiviti pembelajaran. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.